Hai, Assalamualaikum kawan-kawan. Assalamualaikum Malaysia. Assalamualaikum subscriber Apak Channel. Kembali kita di next episode bersama Mi Rawo. Hari tu kan dah start cerita sekali director Ahmad Nispu iaitu Maluk. Dia kata, bos kata, biar kan untuk cerita kali ni kita buat ke episod akan datang. Jadi korang jangan marahkan aku, marahkan si Maluk tu. Kau jangan suara kawan-kawan ni. Dia tak boleh bikin surprise lah ini Mi Rawo. Tapi tak apa. Jadi sekarang kita bersama Mi Rawo. Lu tak boleh orang surprise lah lu ni. Orang tengah sebenarnya lu cakap pasal apa? Dah lah hari tu kalau korang perasan dia punya handphone sebelah macam gini. Kalau korang perasan, nampak tak? Ni patutlah masa mula-mula kami nak rekod tu kata, apa woi, aku punya handphone aku tak dengar sebelah. Rupa macam ni lah. Mana mau ya. Sebalik ya. Leceh. Betul lah, memang rasa macam asal pedih buat diri ni kan, tengok kan. Tapi tak apalah, ni bukan bidang lu lah. Bidang lu bidang perawat. Tapi sebelum tu macam biasa guys, kita kena ucapkan terima kasih kepada Maluk yang bersusah payah untuk menyiapkan konten kita pada hari ini. Betul. Kan? Walaupun di masa yang sama hari tu, cuma kita cut jadikan episod 2. Tapi dia set up juga. Dia charge bateri dulu. Tadi kan masa kita makan ni kan. Dan terima kasih kepada anak buah saya iaitu Irfan Daniel lah, kerana bersusah payah pergi lari beli makanan. Terima kasih kepada Irfan tadi kan. Lu makan apa tadi? Apa, nasi goreng daging telur mata. Nasi goreng daging telur mata. Gua makan nasi goreng Pattaya. Nasi goreng belacan Pattaya. Bersama Nescopio. Terima kasih kepada anak buah saya itu, Irfan Daniel. Alright, abang Myvi ataupun kita panggil Defab. Oh gitu ya. Nanti kau tunjuk, nanti kau cakap kenapa nama dia Defab. Tapi bukan apa? Carut tak. Nanti lu tahu kenapa nama dia Defab. Okey. Jadi kita bukan nak cerita pasal Maluk, kita nak bukan cerita pasal Defab, kita bukan nak cerita pasal Hadi Khalifah. Tapi kita nak bercerita tentang episod yang lepas untuk dibuat ke sini. Episod dia apa dia? Okey, kali ni sebelum tu nak ucapkan ribuan ampun dan maaf lah kalau ada yang terkasar bahasa. Mungkin penerangan saya yang lepas mungkin agak macam terusik ke, terkasar ke. Ada yang terasa hati lah. Terasa hati, mohon maaf lah kan. Ya kan kawan. Betul. Kadang kita tak perasan apa yang kita cakap kan. Kadang benda itu bukanlah kita nak cakap begitu, tapi sebenarnya itu jujur pada hati saya. Kadang-kadang pemahaman orang ni lain. Betul. Kita nak ceritakan yang A tapi faham je C kan. Faham je C. Betul. Tapi tak apalah. Apa yang penting adalah luahan ataupun penerangan saya, ikhlas hati saya tentang sihir itu tadi tu kan. Sihir yang sebelum ni lah. Tapi lu jangan risau. Subscriber Apak Channel semuanya orangnya baik-baik belaka. Termasuk mereka semua yang tengah tengok ni. Memang semua orang baik-baik. Mudah-mudahan lah yang anda semua okey lah. Jadi kamera dulu sini. Sana okey. Dia nak juga pergi kepada sana. Leceh betul lah dia. Okey, jom. Cerita kita pada kali ini perbezaan manusia dan jin. Okey, apakah antara bezanya jin dan manusia itu macam mana? Bermula-mulanya kita akan pergi kepada penciptaan Adam itu. Okey. Bagaimana Adam tu Allah ciptakan daripada dia kalau ada setengah-setengah riwayat ataupun setengah-setengah pendapat mengatakan dia ada 4 peringkat, ada yang mengatakan 5, ada yang kata 6, tapi yang umumnya kalau anda boleh tengok dekat, boleh tanya kepada Cik Google, boleh tengok cara ataupun penciptaan Adam tu macam mana. Okey, antaranya dia ada yang saya pun tengok juga ni kan, tapi yalah sebagai untuk kita sama-sama mempelajari, mengetahui macam mana penciptaan Adam itu. Okey, dia ada 4 peringkat. Yang mana peringkat pertama itu kita tahu manusia ni dibuat dari tanah. Tanah yang macam mana kan? Okey, pertama jenis tanah yang itu iaitu tanah bumi. Yang dia ambil daripada tanah bumi. Ni Adam belum cipta lagi ni. Ya, Allah perintahkan pada tanah tu, kau pada bumi, aku ambil katanya untuk ciptakan Adam. Iaitu peringkat kedua, tanah liat. Tanah bumi itu daripada bumi, dan ambil mungkin ada berbagai macam tanah, jenis tanah, tapi antaranya tanah liat. Dan yang peringkat ketiga diciptakan pula daripada tanah yang pekat ataupun tanah yang gelap. Dan yang keempat, yang terakhir, iaitu tanah liat yang kering. Tu penciptaan Adam lah. Sekejap, gua nak tanya tanah yang golap ni. Ya. Maluk. Kalau Maluk mungkin tanah yang golap. Kalau kau kena Maluk, tu mungkin Maluk tu tanah yang gelap. Sebab itu kadang-kadang kita boleh melihat adanya macam Mak Saleh kan putih sikit. Mungkin agaknya tanah yang ambil itu daripada tanah jenis cerah kan. Jenis yang putih gitulah. Jadi itulah sifat tanah tersebut. Tapi kalau Maluk ni macam mana pula tanah apa tu? Tanah yang entahlah.
Nanti apa tunjukkan siapa makhluk tu. Makhluk ni orang still perlu mampu. Okey, itu peringkat tanah lah. Peringkat penciptaan Adam pada tanah. Okey, apa yang saya nak ceritakan pada malam ni, bagaimana jin ini tadi, kalau kita tahu, dan kalau anda luar sana mungkin cendekiawan yang mengetahui, kalau saya salah sila komen nantilah. Ya, tolong betulkan lah. Okey, baik, ini apa yang saya belajar dan apa yang saya tahu. Adam ni sebenarnya diciptakan oleh Allah ni kan memang berada tanah lah. Tetapi ni tetapinya. Sebab itu Allah katakan, aku ciptakan kamu wahai manusia sebaik-baik kejadian. Apakah maksud itu sebaik-baik kejadian? Kita ini sangat sempurna berbeza dengan makhluk yang lain. Kalau kita bezakan antara kita ni dengan, contohlah kan, antara kita dengan monyet, lebih 40-50 kali handsome kita daripada monyet kan, contohlah. Okay, apa yang kita relatekan balik kisah jin tadi ni, kenapa, iaitu antara jin yang kala itu, yang tidak menghormati, yang tidak tunduk pada Adam atas penciptaan kita daripada tanah. Dia ni antara makhluk Allah yang disebutkan jin, iaitu namanya Azazil. Azazil ni adalah ketua antara jin lah yang dilantik oleh Allah. Satu keistimewaan, boleh bunyi apa? Alam bunyi pun je. Nak silent dulu tu. Nak silent dulu. Sama-sama. Ini cuma gangguan ni. Itu dulu. Jangan jadi macam keluar Shopee. Alamak. Siapa kau tengok ba'a punya Shopee. Kan. Okey. Azazil tadi adalah antara ketua-ketua jin yang Allah lantik dia sebagai satu macam bukan lantik satu macam, maksudnya antara yang dihormati antara kalangan malaikat. Satu peringkat yang nama Azazil ini memang kita panggil, digelarkan sebagai ketua segala malaikat ni lah. Allah lantik dia kerana sebab ketaatan dia, ibadah dia kan, maknanya dia memang sangat-sangat beriman lah masa tu. Jadi tiada siapa yang boleh membandingkan dia ni, si Azazil ni. Sampailah dia sangat padu lah. Ya, padu. Sampailah tu masa nak jadikan cerita ni, saya shortcutkan lah, jadikan cerita panjang pula kan. Yang mana di sini perbezaan antara jin dan manusia tadi. Yang kenapa jin ni boleh macam engkar dengan Allah. Yang padahal dia memang dilantik sebagai ketua malaikat tu. Antara malaikat dia dilantik sebagai ketua. Sebabnya dia tak hormat dengan manusia je. Penciptaan Adam tu dia tak hormat. Ada riwayat mengatakan di masa Allah nak tiupkan roh pada Adam tadi, malaikat yang lain ni semuanya antaranya rukuk, berbentuk rukuk lah, macam rukuk tu kan. Dan ada setengahnya sujud. Sujud di sini bukan maksud dia menyembah si Adam ni, tidak. Dia tidak begitu. Maksud sujud dia tu atau berrukuk tu dia menghormati. Hanya satu ini saja yang tidak menghormati, iaitu Azazil tadi. Yang lain maksudnya yang lain ni kira menghormati kejadian manusia tadi tu kan. Ya, betul. Sebelum Allah tiupkan roh tu tadi. Jadi Allah kata, kenapa engkau tak sujud pada Adam ni kan? Allah kata, dia kata, aku ini jadikan berapi, dan Adam ni belum kau tiupkan roh tu daripada tanah yang busuk, dia kata. Wah, gitu kata si. Dia sombong. Sombong. Jadi Allah kata, engkau wahai Azazil, ataupun engkau wahai makhluk, engkau tidak tahu apa yang aku tahu. Allah kata gitu kepada si Azazil ni lah. Jadi nyah kau daripada surga aku ini, dia kata. Di situlah di akhirnya tu si Azazil ni tadi dia minta kepada Allah, ya Allah. Jadi Azazil ni sebenarnya iblis tu lah, nama iblis tu. Iblis yang sekarang ni lah, yang kita tahu iblis tu. Jadi Allah kata, iblis minta, ya Allah, aku hanya mohon satu saja, ya Allah. Aku bukan tidak tunduk, aku tidak tunduk pada manusia yang bernama Adam ini, tapi aku sujud padamu, ya Allah. Tu iblis kata. Kita ni pula kadang-kadang dah memang dikatakan gitu, kita pula yang terbalik pula kan. Tak sujud pula pada Allah. Faham tak maksudnya? Yang kata yang buat sihir, faham. Yes. Kurafat tu, itu maksudnya tu. Jadi iblis minta begini, aku mohon padamu, ya Allah, sehingga hari kiamat nanti, aku mohon padamu, aku akan sesat umat ni Adam ni, keturunan Adam ini, umat manusia ni lah. Dia tak puas hati lah kan. Dia tak puas hati. Jadi itu puncanya. Okey, baik. Macam mana yang saya kata tadi, kenapa manusia ni Allah ciptakan sempurna? Sebabnya, okey, baik, iblis ni tadi, ataupun saya tak kisahlah, iblis ke setan, jin ni tadi ni, dia hanya diciptakan daripada satu unsur. Contohnya jin ini ada yang berunsur daripada tanah saja. Ada yang datangkannya diwujud daripada air saja. Ada yang bentuknya daripada angin ke apa kan, yang tidak nampak angin tu daripada angin. Angin je lah. Api, dia yang biasanya akan 4 unsur, 4, api, angin, air dan tanah. Okey, satu unsur saja. Tapi manusia ini diciptakan 4 sekali. 4 in 1. Itulah bezanya antara manusia dan jin. Kelebihan manusia tadi. Sebab itu Allah kata, aku ciptakan kamu wahai manusia Adam ini sesempurna ciptaan aku, katanya.
Itu bezanya. Tapi sebab makhluk iblis ni tadi, dia sombong dan dia kata aku daripada api, aku lebih mulia kan. Sebenarnya dia silap. Dia satu unsur saja kan. Kita ni manusia ada 4 unsur. Itulah beza kita. Dan kalau kita tengok kadang-kadang dalam mesos-mesos, dalam TikTok mungkin ada yang perawat-perawat yang menunjukkan macam mana orang itu kerasukan kan. Sebenarnya jin tu tak kuat pun. Tak kuat mana pun. Sebab tu dia menumpangkan jasad manusia ini supaya dia jadi kuat. Dia menumpangkan jasad seseorang manusia itu untuk dia nak melawan. Jadi sebenarnya bangsa-bangsa tu tak kuat ke apa? Dia memang tidak kuat sebenarnya. Sebab tu dia bangsa yang paling lemah sebenarnya jin ni. Cuma Allah bagikan dia kelebihan-kelebihan. Contohnya dah tentu tak nampak. Dan ada juga jin-jin yang punya kekuatan-kekuatan tertentu. Dia boleh menyerupai, tak nampak. Jadi itu jadi ni kan. Betul. Cumanya manusia ini sebenarnya dia ada kekuatan tu tersendiri. Cuma kita je tak tahu kekuatan kita kat mana. Kita tak dicongkelkan, kita tak ditunjukkan aku sebenarnya macam ni, begitu kan. Dia tapi bila cerita pasal kehebatan manusia ni kan, dia terjadi apabila macam gini tau. Kita ibarat macam kita dikejar anjing. Dikejar anjing, ada depan pula ada satu parit besar. Kita boleh lepas, tapi itulah macam mana boleh jadi macam tu. Kalau kita dalam keadaan normal yang tak dikejar ke, yang tak apa, cuba kita lompek tengok Indo sampai boom, Indo lopek kan. Tapi bila dikejar anjing, maksudnya kita sedang takut pada kat belakang ni. Kita punya kehebatan mungkin datang sendiri kot. Betul. Kan? Kita boleh lompat pagar, kita boleh lepaskan parit. Kan macam tu rasanya. Kalau kata kita perlu berlari, kita paling laju lah. Kita paling laju. Kan? Itulah maknanya gerak-geri ataupun gerak rasa yang Allah ciptakan pada diri kita, yang Allah wujudkan. Sebenarnya kita tak tahu. Tapi disebabkan tadi dikejutkan oleh anjing tadi, tiba-tiba boleh pula kan. Tapi kalau normal memang tak boleh lah. Yang sakit dia tak sakit. Betul. Tengah kaki tengah tempang anjing tu esen je pun. Tapi dia punya berlari kalah pelari Malaysia. Ya betul. Berbalik pada pasal antara perbezaan jin dan manusia. Okey, biasa pada pengalaman saya masa merawat, biasanya kita akan berinteraksi berinteraksi antara pesakit tadi yang mungkin dia kerasukan jin. Kadang-kadang orang salah faham tau. Ada sesengah yang mengatakan betul ke dia kerasukan jin, tak berlakon kan. Kebiasaannya di luar sedar orang yang kena sakit tu, dia di luar sedar dia. Maknanya dia antara 50 ke 80% dia sedar dengan tak sedar. Biasanya pergerakan-pergerakan tu biasanya yang telah diolah oleh jin tadi dalam badan tadi. Kena ingat, ada masa perawat ini dia akan kadang-kadang itulah yang sebelum-sebelum ni kan pernah saya ceritakan, kadang perawat ni dia menggunakan ilmu dia untuk menipu kan. Dia panggil siap-siap jin yang mungkin dia dah berkenalan ke apa, kawan ke kan. Dia masukkan pap. Sebenarnya itu salah. Kita tak boleh masukkan satu yang jin itu kepada badan seseorang, itu tak boleh. Sama juga macam dia ni terumuh ke apa, masukkan jin masuk badan dia juga, tiba boleh jadi umuh pula, boleh mengubah orang. Kita tak boleh minta pertolongan pada jin sebenarnya. Itu memang salah. Dan itu yang katakan syirik tadi. Syirik dan juga khurafat. Jadi tak boleh minta langsung pertolongan pada jin. Cumanya sebab adanya ilmu Nabi Allah Sulaiman tadi, yang mana ini ilmu ini boleh memerintah jin. Beza ya. Kita minta pertolongan dengan memerintah, itu beza. Faham? Apa yang saya praktiskan ataupun amalkan ataupun masa buat perawatan, saya tidaklah memasukkan jin, tidak. Sebenarnya jin tu dah ada dalam badan orang tu tersendiri. Dia cuma tak dapat dikeluarkan mungkin, ataupun dia menyebabkan orang tu sakit. Faham? Contohnya, ini contoh. Baik, kalau kita bergaduh dengan si A, kita panggil lah A. Kenapa nak panggil B, C, D? Maksudnya jin tadi ada kategori dia lah. Yang ni mungkin jin yang sihir, yang hantar menjadikan begitu. Ada juga jin yang dikategorikan jin dampingan ataupun keturunan. Biarkan pernah saya ceritakan masa yang kisah yang sebelum ni, iaitu ada 2 keturunan dampingan. Keturunan ni biasanya yang macam saka kan. Kebiasaan saka ni dia akan berbentuk binatang. Jin tu akan bentuk binatang. Contohnya akan jadi, kalau kita panggil ataupun benda tu dah keluar sendiri, akan jadi bentuk binatang. Maksud jadi rimau lah dia, jadi kebanyakannya ular. Rimau lah. Rimau biasa. Bukanlah gambar ini saya dah pakai. Jangan salah anggap ya. Baik. Apa yang saya buat adalah kita panggilkan siapa yang mengganggu tu tadi. Yang ganggu ni lah yang akan mungkin juga akan masuk. Dia akan jadi seperti itulah.
Yang mengganggu tu kadang-kadang bila kita panggilkan hajat, kita bukakan hajatnya itu, kita bacakan, kadang jadi nenek kebayan lah dia. Kadang jadi pocong, macam bentuk pocong, bukan jadi pocong, bentuk macam pocong. Dia menggaya kan. Gitu apa kan. Kadang-kadang jadi macam panglima, bersilat pula dia dulu, bersilat kan. Kadang jadi puteri, ada tari-tarian. Gitu. Cuma kadang-kadang yang selalu yang menjadi masalah ni, jin yang jadi kemasukan ni jin ifrit ataupun jin hantu raya ataupun gondorowo, bahasa Indonesia gondorowo. Yang ni yang bukan susah masuk dia ni, memang suka menganjing, dia suka memprovok kita. Dia akan cuba challenge kita, dia akan tentang kita. Ni jin apa nama gondorowo ni, ataupun yang biasa kena pertindihan, kita tidur asal kena tindih, kereh badan kereh. Ini gondorowo ni lah yang mengganggu. Jin ni lah yang kita panggil, ataupun salah satu nama dia jin dasim, nama dia. Jin dasim, DASIM. Dasim ataupun ada yang panggil dasin tu juga, SIN ataupun SIM. Tapi biasanya yang disebutkan jin dasim. Jin dasim ni biasanya dia mengambil alih sesuatu manusia itu sebagai hak milik dia. Contohnya? Ini juga ada berkaitan dengan katakan pemisah tadi, si pemisah ni. Tak, maksudnya dia ambil alih tu macam mana? Okey. Dia akan menyukai, contoh kita ada isteri, contohlah isteri, dia akan menyukai isteri kita. Dia akan ambil alih sebagai dia tu sebagai suami kita. Itu yang katakan pemisah itu yang lepas saya tak ceritakan habis, ini saya nak ceritakan. Antara kesan-kesan si pemisah tu, yang si penyihir tadi, pembuat sihir ni, dia akan gunakan jin dasim ni untuk merasuk isteri kita. Maknanya contoh dalam kadang-kadang sampai termimpi-mimpi, sampai buat hubungan macam tu. Ya, sungguh. Yang si pelak yang kena ni pula memang rasa macam betul-betul rasa macam betul-betul kena kena kan. Kena mute. Betul. Jadi itu sebabnya jadi yang punca antara sihir pemisah hari ini, antaranya. Allah Akbar. Inti antaranya. Okey. Sebabnya jin ni bila dah sampai suka dengan seseorang tu, dia tak kira lelaki perempuan sebenarnya. Dia terbalik. Contohnya bukan terbalik, maksudnya kalau yang dia suka lelaki, yang game tina lah. Nama jin dasim ni. Tu pintu makhluk. Bunyi suspend tu kau cakap makhluk dia bertanah apa tadi ni. Ada pula bunyi kan. Okey. Kalau yang perempuan, yang jin jantan lah, yang suka dengan perempuan ni, itu sebabnya kadang-kadang kalau kita perasan lah, kadang-kadang kalau terjadi begini, akan pasti ada lebam-lebam, biru, macam kena gigit. Orang tu kata gigitan tu air. Tak, jin tu dah mengisap darah kita sebenarnya. Serius Dia dah macam jadi satu tanda dia macam kita bagi cincin. Tu tanda bagi dia lah. Jadi itu yang jadi menyebabkannya kita jadi bergaduh dengan orang rumah, sebabnya tu. Dan paling besar sebenarnya kesilapan kita adalah ni, bila kita mandi, pastikan pakai sesuatu, walaupun suara dalam. Ya. Makhluk kau mandi bogel ke? Tanya makhluk kau. Menteruk. Kan. Kalau bahasa tapisan dia mandi terang lah. Maknanya, tapi kebiasaan yang selalu disukai oleh jin ni kepada perempuan lah. Tu. Kepada kita lelaki ni, purata untuk disuka tu jarang sikit. Dia menengok. Dan lagi kau tengok aku kan, menyampah macam makhluk nak tengok apa bonok hitam. Kan. Memang nampak macam apa yang nak saya ceritakan ni macam agak sikit dapat 18 sek kan, sikit. Tapi sebenarnya itu punca dia. Tapi bagus juga lu buat macam tu, pernah macam tu. Kan? Sekurang-kurangnya gua dengan subscriber Abang Channel ni dapatlah mempelajari satu benda baru hari ni. Kan, itu yang antara punya puncanya lah. Yang selain saya tu mungkin yang penggunaan minyak-minyak yang pernah saya sebutkan sebelum ini, minyak lagu lah, apalah tu kan. Okey, untuk nak membatalkan pada sihir tersebut, penggunaan minyak, lawannya minyak juga. Macam saya ada minyak khas yang saya buat lah. Contohnya pernah ada satu kes yang mana isteri orang ini memang dah dicalitkan minyak lagu. Allah. Sampaikan dia memang tak ingat langsung suaminya. Memang orang kata, dia tanya, engkau ni siapa? Padahal suami isteri ni, dan tempoh dia kena sihir itulah. Maksudnya si pesakit tadi ni. Betul. Dia langsung tak kenal suami dia. Punya teruknya sihir lagu, minyak lagu ni lah. Okay, lepas saya buat yang ni, saya ambil masa sikit lah, dalam 3 hari macam tu, untuk settlekan dia punya, nak hapuskan dia punya kesan sihir tu. 3 hari? 3 hari. Tapi sebabkan sihir ni mungkin agak hebat sikit, kita gunakan kaedah 3 hari untuk nak
kurangkan dan batalkan sihir tersebut. Sebab memang sihir, biasanya kalau yang sihir yang menggunakan minyak ni biasanya sebelah-sebelah Siam sana lah, yang jenis yang pakai minyak ni. Ada kalau jenis yang pakai gambar semua itu yang penyihir biasa sajalah, maknanya yang menggunakan mentera-mentera lah. Tadi kita balik berkisah yang antara perbezaan jin dengan manusia. Ada setengah-setengah orang berceritakan ni kisah pasal bunian. Bunian. Baik. Macam tu dia kata dia pergi dekat karaoke bunian. Karaoke bunian. Ini yang saya nak terangkan. Memang ada setengah-setengah pendapat mengatakan bentuk rupanya sama macam manusia, dan kehidupannya pun macam kita. Ada kereta, ada kampung, ada perumahan dia tersendiri. Itu betul. Cumanya jadi memang betul lah. Ya, betul, ada. Cumanya hanya sesetengah dianugerahkan Allah untuk melihat. Contoh Jen Ba'a, dia tetap pergi pula buat karaoke kat sana. Ikut logik pahal pula kan. Kalau ikut masa siang ni, kan dalam bulan dia tunjuk tu kan dia naik bukit. Macam mana pula kan. Hari tu buat masa kami kita mencelah sekejap. Masa syuting lagu Ba'a Marah-Marah Sayang tu, kita lalu tempat tu lagi. Tempat ni lah yang aku masuk. Gua tengok kan tempat tu kan pertak kan. Bukit semata-mata, kayu, pokok. Macam mana kau masuk? Aku pun tak tahu macam mana. Dia kata dia yang apa yang Mbak kata, dia kata dia, apabila ada corner tu kan, daripada bawah kan. Dia jumpa satu kuil. Corner satu lagi depan sikit. Dia kata dia corner, dia nampak jalan lurus. Dia pula masa tu dia kata dia macam blur tau. Yelah, macam tu lah. Masuk bla 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 bla, nyanyi keluar balik dia. Baru teringat. Macam tu. Dia ada dimensi, kita bagi dimensi. Dia ada dimensi gaib ni. Dia ada kalau yang saya belajar lah, yang ni saya tahu, kalau ada yang lebih mengetahui minta maaf. Dia ada 5 lapisan dimensi untuk kita tembus tempat yang macam itulah. Lapisan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, macam 5 jari kan. Saya suka tunjuk 5 juga kan. Biasanya dimensi yang pertama ni dimensi yang kita panggil pari ataupun peri. Peri ni maksudnya jin-jin yang merupa-rupa ni. Itu yang kadang kita nampak pocong, kita nampak pontianak. Itu dimensi pertama. Dia jin sebenarnya, tapi dia boleh merupakan itu ialah paling cantik dia tu. Jadi kat cantik tu lah kan. Pontianak dan jadi pocong, itulah muka yang dia boleh tiru, yang sampai cantik sangat lah. Itu dia yang paling perfect pada dia. Betul. Yang dimensi yang kedua ni yang kalau dia ada 2, iaitu dimensi mungkin antara jin Islam, jin kafir. Ni dimensi kedua. Dimensi ketiga ni jin yang memang betul-betul brutal punya ni. Yang memang orang kata kau tak boleh tempuh langsung tempat dia tu. Yang ketiga. Yang keempat, jin yang di atas. Dia tempat dia kat atas. Maksudnya dia langit-langit macam tu lah. Udara. Ada pokok. Sebelah atas. Yang kita nampak terbang sana sini. Okey. Itu sebelah atas. Yang kelima adalah jin Ifrit lah. Jin Ifrit ni biasanya dia istimewa sikit. Dia biasa tempat dia di lautan. Lautan. Dia memang di sana. Tu dimensi itulah yang kategori ni. Biasa kita akan lepas sampai 3 atau 2. Macam bunian tu pula. Dimensi yang kedua. Dia boleh meniru rupa yang hampir muka kita, tapi ni yang saya nak ceritakan adalah rupa bunian yang sebenar. Kalau yang pernah melihat, wallahu alam, tapi ini yang dinampakkan oleh saya memang macam kita. Dia sebenarnya sebelah-sebelah. Sebelahnya macam ni, sebelahnya memang muka cantik, sebelah lagi memang tak cantik. Itulah muka bunian sebenarnya. Dan telinganya tajam. Pernah tengok cerita Lord of the Ring? Lord of the Ring yang kan ada satu kaum bunian dipanggil kan, yang dah duduk dalam hutan kan, yang tingkatan tajam kan. Itu yang dah dicantikkan tu. Sebenarnya beginilah bentuk bunian. Tapi yang macam Ba'a nampak, ada boleh macam dia boleh kata nak lawa tu macam mana tu? Itu yang dia boleh hampir meniru itu sajalah. Sebenarnya jin yang itu pun belum pasti sama ada itu bunian ataupun tidak. Sebabnya di dalam ayat-ayat Al-Quran dia tidak mengatakan ada bunian. Dia cuma kata minal jin nati wan nas, golongan jin dan manusia. Dia tidak sebut minal jin nati wan nas wal bunian, tak ada. Wal padang fasiru wal unta kan. Wal bunian ni. Jadi kita cuma boleh katakan yang bunian itu juga adalah kategori jin. Cumanya mungkin Ba'a nampak masa itu, mungkin Allah tunjukkan dekat dia yang tidak mengganggu lah, jin yang tidak mengganggu. Tapi sebab apa masa tu dia cek makan. Ya, tapi heran juga berkaraoke juga jin tu ya. Tu tak tahan tu. Tapi yang menyanyi si Ba'a.
Itulah tu. Dan dia kata dia kata sama je, hijau je. Hijau je, biru-biru je kata dia. Betul lah. Dia hanya itu je cakap dia hanya boleh meniru satu jenis saja. Dia tak boleh bermacam-macam macam kita. Itu kategori jin lah. Baik, yang lagi seterusnya, yang bezanya antara kita dengan jin ni, yang saya kata tadi, yang kelima tadi, yang itu jin Ifrit. Ifrit ni memang sangat sombong dan kita panggil jin bangsawan. Dia jin yang memang mahir dalam Al-Quran. Dia kena ingat tu. Salah satu jin yang mahir tentang Al-Quran. Sebab dia orang pun boleh mengaji. Ya, betul. Dia sangat mahir tentang Al-Quran dan dia ni lah yang susah sikit kalau macam saya berjumpa dia dalam perawatan. Agak sukar sikit nak menghalau yang jenis sini. Okey, nak tanya, berapa kali lu pengalaman lu jumpa dengan jin ni macam tadi tu? Yang Ifrit ni ke macam mana? Yang Ifrit lah. Yes. Kalau tak silap lah 3 kali. 3 kali. 3 kali? 3 kali. Macam mana lu hadap tu? Dia lu nak hadap dia punya sombong, dia punya bongkak, dia punya riak, dia punya takbur tu. Yang macam pernah saya ceritakan sebelum ni lah. Kita hanya boleh berinteraksi dan mengatakan dekat dia, engkau wahai Ifrit, sungguh pun kau itu antara jin bangsawan yang Allah pilih kamu ni sebagai jin bangsawan, tapi engkau juga silap bahawa kami ni yang Allah ciptakan sebaik kejadian. Kita kena lawan cakap twist je balik dekat dia. Ya. Kita hanya kena psikologi je. Sungguh pun kita kena puji dia juga. Memang kau bagus, yang ini kau ada ini semua, tapi engkau satu unsur. Aku ini jadi Allah jadikan 4 unsur. Di situ pun kau dah kalah. Kita downkan dia. Apa reaksi dia masa lu cakap macam tu? Adakah dia macam dia marah lu? Dia bukan marah. Dia memang akan menundukkan. Kalau yang masuk dalam badan orang tu lah, dia akan tundukkan sikit kepala dia. Dia menunduk sikit bahawa maksud dia sedar diri. Dan satu lagi, kalau berani, ni yang dicakapkan di luar, kalau berani, cuba begini, cakapkan dekat dengan jin yang masuk dalam badan orang itu. Kalau Ifrit lah, tak kisah siapa pun kan, jin apa pun, cakap dekat dia, engkau ni tak kuat mana pun jin. Kalau kau kuat, kenapa kau nak tumpang badan orang ini? Dan kalau betul kau keluar sekarang, hadap aku. Kau keluar sekarang, hadap aku. One by one lah. One by one. Sekali keluar tu dia takkan keluar. Dia takkan keluar. Sebab itu dia kalah dengan lidah kita. Jin ni kalah dengan lidah kita kalau kita faham kat mana kita nak lawan dia. Jin kalah kat situ. Jadi di situ dia akan, manusia ini tahu apa kelemahan aku sebenarnya. Kan? Apa bunyi tu? Tu macam-macam bunyi. Kursi bunyi pula ni, makhluk ni. Dia makhluk. Aku dah cakap tadi malam pada sofa ni kau degil. Okey, baik. Jadinya apa cara kita nak melawan jin yang sombong ini adalah dengan kita lawan kesombongan dia tu. Maksudnya engkau begini, aku lagi gini. Dia hebat, kita lagi hebat. Kau makan apa lepas aku makan. Contohlah kan. Kan pernah cerita kita makan yang isi-isi, dia makan tulang yang sumsum dalam tu, darah-darah kotor-kotor, itu yang kau makan. Tu kita challenge dia macam tu, pasti dia akan down. Tu je cara dia. Macam orang yang berpengetahuan macam lu, okey lah. Kalau kena orang macam bangang macam aku ni, aku dia dah bangang ni macam mana? Bukan. Itulah penerangannya. Maksudnya sekurang-kurangnya apa yang gua nak cerita malam ni dekat kita punya subscriber, you follower. Jadi faham perbezaan antara jin dan manusia itu macam mana, kan? Penciptaan kita sendiri pun dah mudah sebenarnya berbanding dengan dia orang. Memanglah dia itu sebab bezanya kita ni. Dia memang beribu-ribu tahun berumurnya, ratusan tahun. Kita paling-paling 80, 90, 100 lebih kot lah ada kan. Kan boleh dikira. Sebab itu sebabnya memang dipanjangkan umurnya itu, sebab dia memang jenis kau aja kan. Memang tak menghormati manusia. Doge. Tu. Itu dia. Dia kan? Tu. Jadi itu antara perbezaan manusia dan jin. Dan sebenarnya kita ni pula, kita takut dengan jin tu kenapa? Kan? Bukanlah nak kata saya ni belagak ke, cakap sombong ke, bukan. Kan? Mungkin macam orang yang biasa-biasa, orang macam aku ataupun orang macam subscriber kat luar sana, mungkin sebab dah dimomok-momokkan oleh tok nenek moyang kita zaman dulu. Ingat tak nak makan, jangan makan pedal nanti kan payah nak bersunat, nanti apa lihatlah katanya. Jangan duduk atas bantal, jangan duduk atas. Tapi tu aku tanya dulu lah, adakah tu benda tu betul sebenarnya? Dia jadi macam kebetulan. Dia bukan betul, dia kebetulan. Contohlah, sebab apa orang tu kata jangan duduk atas bantal kan? Bantal tu kan letaknya kepala. Jadi tak cantik kau duduk-dudukkan, jadi tak cantik lah. Nak kontoy kat bantal dia kata dah bantal dia kontoy lah kan. Nak jadi cerita pula betul besoknya bisul. Kan? Kebetulan je. Macam pedal ayam tadi tu. Macam mana? Sebenarnya itu paling sedap sebenarnya kan. Orang tua tu tinggal satu je. Tinggal satu kan. Budak ni payah. Dah langsung kita tak usik kan.
pada muka dia ambil makanan. Sebenarnya tidak kan. Okey, faham. Itu ceritanya. Okey, baik. Ini pasal yang komen-komen sedikit lah komen. Kan ada yang katakan saya ni, ada yang dia cakapnya engkau je yang betul katanya. Yes, kan? ada satu komen tu lah. Nanti kan? kita cuba. Aku cuba tengok nanti kau cuba screenshot, kita cuba video kan. Okay. Sebabnya bukan begini. Pada penerangan saya hari itu adalah kita nak ceritakan cara yang betulnya macam gini. Cumanya mungkin kot yang si beliau itu terasa apa yang saya katakan itu terkena ke, ataupun memang dia buat cara yang tak betul. Kenapa nak melenting kan? Dan kita cuma bagi penerangan, ini caranya. Tapi penerimaan ya, kita macam yang lu cakap lah, mulut orang kita tak boleh nak kontrol. Itu lagi pendapat dia. Ya, lagi satu style masing-masing. Style masing-masing. Pendapat pula tak sama. Macam lu kan gua lah. Kan. Rambut sama hitam, tapi gua panjang lebih pendek. Tapi tadi gua okey pakai gua punya earphone, lu salah. Kan. Tapi yang episod lepas tu macam mana boleh terlupa, boleh tersengat pula. Dia okey. Sebenarnya itu memang makhluk dah settingnya tu lah. Kan dia makhluk setting tu. Itu pasal makhluk di tanah apa tadi tu. Okey, ada itu lagi. Okey, baik. Okey, nanti boleh praktis kat rumah ataupun nak tunjuk pembuktian itu apa kita jadikan daripada apa sebenarnya. Okey, baik. Pertamanya kita daripada air. Okey, apa kita nak buktikan kita daripada air? Antaranya kita kadang boleh menangis, keluarnya air mata. Okey, kita minum air. Okey, kita terkencing. Okay, kita keluarkan air kan. Itulah ciptaan kita pada salah satu air. Ya, baik. Kedua, kita ciptakan pada tanah. Tanah ni apa dia? Tanah ni biasanya sifatnya adalah busuk, berbau. Sebab itulah yang iblis tadi tak suka dengan kita ni. Engkau ni berbau ni katanya. Engkau ni busuk kata kan. Kata iblis masa tu lah. Oh ya. Okey. Apa bukti dia? Antaranya adalah kita boleh ambilkan tangan kita, jari kita ni, cuba kita gosok-gosokkan belakang telinga kita ni. Belakang gini banyak kali. Gosok-gosok lama sikit dan bau. Pasti berbau. Try bau. Pasti berbau. Mesti gampang. Okey, ketiga daripada angin kan. Kita cipta daripada angin. Antaranya kita kena buang angin, kentut, sendawa. Tu. Itu pada angin. Lagi angin, api, air, api. Kenapa ada api dalam badan kita? Perasan tak kita satu hari pasti akan demam. Demam sifatnya apa? Sifatnya panas lah. Panas demam. Kan rasa panas kan. Yes. Kerana api dalam badan ni dah terlebih. Jadi cara menunjuknya apa? Banyak minum air, mandi ke, ataupun kan setengah orang tu kata tuam kat apa ni dekat sini air tuala ke apa sini untuk sejuk, redakan sejuk apa ni demam tadi. Itu panas api. Dan kalau kita gosok lama-lama pun jadi panas. Betul. Jadi itu dah katakan antara jin dan manusia kita ni istimewa. 4 unsur kita ada. Dia tak ada pun, dia satu je. Itu beza dia. Jadi pemahaman tentang bezanya antara manusia dan jin tadi, inilah yang perbezaan ni yang Allah ciptakan. Semua ciptaan Allah itu sangat sempurna. Hanya manusia saja. Yang lain tu sempurna juga, tapi tidak sesempurna manusia. Sebab dah disebutkan, aku ciptakan kamu wahai manusia sebagai khalifah di muka bumi yang sesempurna. Sebagai khalifah, kan? Disebutkan pada khalifah. Jadi perkataan khalifah ni diletakkan satu title khalifah kepada manusia. Tidak pada jin, tidak pada malaikat. Walaupun malaikat ini memang beribadah pada Allah. Itulah ciptaan yang paling sempurna, iaitu manusia. Jadi itulah kisah yang ataupun penciptaan saya tentang beza manusia dan juga jin. Cumanya kita ni kadang-kadang meminta pertolongan pada jin tu yang silap kan. Sebenarnya tak boleh minta tolong pada jin, langsung tak boleh. Tapi kalau kita mengarahkan itu boleh. Contohnya Nabi Allah Sulaiman mengarahkan jin tadi untuk membina istana-istana dia, kan? Bagaimana dia ciptakan mendirikan istana-istana dia tu? Dia arah je jin. Kau dirikan batu, gitulah. Dia arah je. Dia tak ada minta tolong pun. Pengarahan beza dengan pertolongan, beza tu. Itulah maknanya kita kena bezakan antara manusia dan jin ni. Kita sangat tinggi kedudukan kita. Jadi rasanya itu kot ke? Boleh ke macam nak tamu lagi? Tak lu sini okey cukup. Rasanya pasal penciptaan jin ni tak banyak mana pun. Cuma kita nak bezakan betapanya kita kena bersyukur pada Allah bahawa manusia ini diciptakan sangat sempurna. Itu sajalah kan. Cuma kadang manusia ni silap. Dia jin tu lah dimintanya kan. Tak nak berekor ke apa kan. Kan contohnya mambang lah apa mambang tanah. Wah mambang kan. Dimintanya gitu. Itu yang silap. Jadi di akhir rasanya itulah penerangan saya. Kalau rasa salah, bagi komen tu tak apa, saya terima. Kalau salah tolong betulkan. Mungkin ada di luar sana lebih memahami kisah-kisah yang begini, ataupun antara perbezaan antara jin dan manusia, boleh komen yang baik-baik lah, mudah-mudahan kita sama-sama belajar.
Apa yang saya tahu saya terangkan. Apa yang mungkin saya tahu kamu komen je, tak apa. Komen yang positif lah. Jadi sekurang-kurangnya kita sama-sama dapat ilmu tu kan. Sama-sama merasa lah. Betul. Sama-sama merasa. Betul. Okey guys, jadi sampai situ je hari ni. Episod yang kali ni perbezaan antara jin dan manusia daripada Mirawo. Jadi korang semua boleh follow Mirawo di TikTok dia. Rawo Tengkujuh. Rawo Tengkujuh. Pada anda semua yang nak berubat dengan dia pun boleh juga. Korang semua boleh deal sendiri dengan dia dekat, pergi je dekat TikTok dia. Ataupun ambil telefon boleh. Ambil telefon boleh 012-222-0647. Aku sampai hari ni aku ingat nombor kau. Ya, nombor yang paling banyak 2. Nombor dia kawan-kawan daripada dulu. Apa kawan dia dah 10 tahun dah. Nombor tak pernah tukar. Seorang sangat setia. 012-222-0647. Betul. Nombor kereta dia banyak 222. Nombor rumah dia 2. Nombor apa segala mak nenek semua 2. Jadi kepada korang semua yang nak berubah dia, lagi sekali apa ulangkan 012-222-0647. Kalau nak berubat ke, nak tanya apa-apa ke, InsyaAllah boleh. Dia akan jawab insyaAllah. Cakap je saya daripada Apak Channel lah. Itu saya tengok abang punya podcast dengan Apak. Nanti dia akan okey. Nombor pun 22 nampak. Nombor pun 22. Dengan Mirawo ni kawan-kawan, korang jangan risau. Dia tidak akan kenakan cas yang lebih-lebih. Tak pernah lah selama Pak berkawan dengan dia tak pernah lah dia nak cas. Dia orang kata apa? Semampu orang je lah. Seikhlas hati orang. Limbusin lah. Singgit lah. Tak ada lah. Tapi jangan tak sangat singgit. Tak ada. Kesian kawan ni. Datang ni pun naik minyak. Naik apa tu? Kami naik kereta kancil. Jadi kawan, ada apa nak beritahu dengan dorang? Okey, baik. Sepanjang mungkin berjumpa ataupun kita berpodcast ni kan. Jadi mungkin kadang macam biasalah. Kadang kita tersasul, kadang apa yang saya cerita ni mungkin agak menjadi macam teriak sikit. Kadang kita tak perasan. Mohon maaf dan minta ampun. Mungkin di luar sana kita sama-sama teguh. Kita tak ada siapa yang sempurna pada kita ni. Okey, apa yang saya nak terangkan yang terakhir ni, salah satu kebesaran Allah yang diletakkan pada diri kita, iaitu diri kita ni terdiri daripada 3. Saya suka tunjuk macam tu kan, jari apa semua kan. Iaitu yang pertama, dirilah. Terdiri itu ialah badan kita ni yang terdiri ni lah. Body kita ni, jasad kita terdiri. Dan ketiga, terperi. Okey, baik. Pecahan begini, sebelum nak habis ni saya pecahkan. Yang diri itu siapa? Diri itu apa? Diri lah, diri kita. Diri itu terdiri itu dalaman kita. Dalaman kita tu yang menggerakkan dengan izin Allah kan, menggerakkan kita itu terdiri. Terperi itu adalah roh yang Allah bagikan kepada kita, roh terdiri itu. Contohnya apakah itu diri? Diri itu dari badan kita. Terdiri itu yang kita buatkan sesuatu tu. Contohnya macam fikiran, akal fikiran itu yang terdiri dalaman. Mana terdiri itu dalaman. Terperi itu hamid Allah. Contohnya bayang-bayang. Tengok bayang-bayang ya. Ada tak nampak bayang? Tak nampak ke? Ada tak nampak bayang? Ni. Okey, bayang-bayang. Okay. Nampak ya bayang ni ya. Okey, bayang-bayang ni kalau diri nampak juga. Nampak? Boleh nampak tak? Nampak? Tak nampak? Apa nak ditunjukkan? Ni nampak ni. Nampak? Gerakan bayang nampak? Ada tak nampak juga? Tak apalah nanti. Pandai lah nanti apa tinggi. Nanti sahabat-sahabat, saudara-saudara semua di sana, cuba buatkan contoh saya begini. Ambilkan tangan kita di balik lampu ni, bayang-bayang ni tadi. Kita letakkan satu benda. Contoh begini, benda ni. Okay, diri kita dan terdiri ni bila kita langgar, pasti kena. Itu diri dan terdiri. Tapi kalau terperi, iaitu bayang-bayang tadi, bila kita langgar, kita lalukan bayang-bayang, dia tak jatuh pun dan lepas sebelah sini. Itulah terperi. Oh, si bayang-bayang tadi tu. Okey, faham. Yang bayang-bayang itulah hamil Allah. Kalau kita yang real ni akan tam. Ya. Tapi kalau kita gunakan bayang-bayang itu tetap lepas ya, tanpa halangan. Okey. Itulah perbezaan antara manusia dan jin. Dia orang tak ada bayang-bayang. Kita ada. Jadi kita ada 2 juga, iaitu yang nyata dan gaib. Gaib itu adalah bayang-bayang. Itulah pemahaman untuk anda semua. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat pada anda, insya-Allah. Sampai jumpa lagi. Mantap. Kalau ada rezeki kita sambung-sambung lagi. Dia akan ada. Tapi kalau korang semua nakkan Mirawo berpodcast dengan apa, korang boleh komen nak Mirawo nak pasal apa. Nak tahu pasal apa. So nanti apa akan invite dia. Jadi untuk sampai sini kita punya konten pada hari ini. Terima kasih brother. Lu pada jauh datang rumah gua naik kancil, ambil gua naik kancil sampai ke sini. Terima kasih kepada Maluk, Irfan Daniel dan semua. Tak salah siapa-siapa yang terlibat dalam Apak Channel ni. Thank you semua. Kita jumpa lagi di next content Apak Channel. Salam Raya Haji daripada Apak dan Mirawo pada hari ini. Sama-sama. Mantap. Bye-bye.